Kami menemui lokasi nahas kapal terbang itu di peta, jadi kami memutuskan untuk menerokainya dalam kehidupan sebenar. Tetapi ada satu perkara yang pelik. Tiada maklumat langsung mengenai kapal terbang ini. Penerbangan ini tidak didaftarkan. Jadi kami langsung tidak tahu dari mana dan kemana kapal terbang ini hendak pergi. Pesawat ini telah terhempas berhampiran tasik besar. Jadi saya memutuskan untuk membawa peralatan memancing magnet saya untuk menyelesaikan misteri itu. Kami akan cuba mengetahui siapa pemilik kapal terbang ini. Bahagian mana jet ini yang masih berada di bawah air? Dan misteri apa yang dibawa oleh kapal terbang itu? Dan saya harap kami tidak akan menyesalinya. Cuba lihat, semua bahagian ini adalah bahagian sebenar dari kapal terbang yang rosak itu. Ia telah jatuh terus dari langit ke sini. Mungkin itu dulu adalah kapal terbang penyeludup. Mungkin penyeludup membawa sesuatu yang haram di atas kapal terbang itu. Itu mungkin sebab mengapa ia tidak didaftarkan. Jadi itu bukan sekadar kapal terbang kecil. Itu adalah jet sebenar. Sebab di sini ada enjin gergasi terletak di atas tanah. Ada ekor juga. Di sini ada beberapa bahagian sayap. Tapi saya rasa kebanyakan bahagian itu berada di bawah air, di dalam tasik itu. Saya rasa kita akan mula memancing dengan magnet di situ. Tunggu. Siapa tu? Baring, tunduk. Ada 2 orang keluar dari kereta. Siapa mereka? Salah seorang pakai topeng dan mereka sedang menuju ke tasik. Mereka sedang menuju ke tasik, tempat saya rancang nak memancing dengan magnet tadi. Tapi macam mana kalau mereka ada kaitan dengan tempat kejadian jenayah tu? Hei, tengok. Itu dia. Mereka tu tengah rancang nak buat sesuatu di tasik tu. Nampak macam mereka cuba cari sesuatu. Mungkin mereka tengah cari sesuatu yang mahal, tapi mereka tak ada peralatan yang betul. Jadi mungkin kita boleh cari dan jumpa dulu. Mereka ni memang tak berjaya pasti. Tanpa peralatan yang betul, kau tak boleh dapat apa-apa dari dalam air. Tunduk kawan-kawan. Mereka nak pergi ke suatu tempat. Mereka balik ke kereta mereka. Mungkin mereka nak cari di arah lain sebab tasik tu besar. Ya, mereka dah pergi. Kawan-kawan, inilah peluang kita untuk memancing dengan magnet tepat di tempat tu. Harapnya mereka tak nampak truk pickup saya kat sini. Saya letak kereta dalam hutan tu. Saya boleh ambil peralatan saya dan mula memancing dengan magnet. Jadi tadi mereka berdiri betul-betul kat sini, ya? Jadi kita akan baling magnet dan tengok apa yang mereka cuba keluarkan dari tasik tu. Mungkin ia adalah sebahagian daripada kapal terbang atau mungkin barang seludup. Kita memang dapat sesuatu yang besar. Tapi tengok buih-buih tu. Penemuan itu akan didedahkan sebentar lagi. Okey? Ya Allah. Itu AK. Itu senjata. Apa ni korang? Tulis di ruangan komen. Apa patut kita buat? Patutkah kita panggil polis atau macam mana? Itu AK sebenar. Senapang Rusia tu. Itu macam pesawat yang membawa barang seludup atau pesawat penyeludup yang terhempas. Tapi apa yang ia bawa dan apa sebab kapal itu terhempas? Kita kena cari jawapan hari ini. Guna magnet gergasi saya. Betul tak? Jadi magnet saya sedang menarik sesuatu yang besar. Mungkin ini adalah sisa-sisa kapal terbang itu. Saya pun tak pasti. Ia bukan macam tasik. Ia lebih terasa seperti paya. Ada gelembung keluar. Dan mereka nampak sesuatu macam pakaian. Tidak, itu beg. Wah, jadi mari kita lihat apa yang ada di dalam sini. Di bawah air, di dalam beg itu. Ya Allah, itu boleh nampak tak? Itu Rolex. Aduh, itu Rolex. Tak boleh percaya. Memang agak kotor. Tapi saya pasti penjenayah-penjenayah tu sangat kaya. Mereka memang tunjuk jam tangan tu. Ya Allah, saya betul-betul nak pakai jam tu. Cuba tengok tu. Kami jumpa Rolex bawah air. Ini memang gila. Saya nampak macam gangster ke, macam penjenayah, macam orang kaya sangat. Apa pendapat korang? Berapakah harga Rolex emas ini? Tapi sekarang, cuba berhenti sekejap video ini dan tulis harga jam ini. Dan editor saya akan tunjukkan harga sebenar kepada anda. Wow, jadi kalau anda hampir tepat, saya akan tanda komen anda dengan suka. Tapi mari kita kembali ke belakang. Jadi mari kita lihat apa lagi. Ya Allah.
Ya Allah, itu nampak seperti sejenis serbuk putih. Dan jika ia berkaitan dengan penyeludup atau kaki tangan barang seludup, ini pasti sesuatu yang berkaitan dengan penjedayah. Jadi itu sepatutnya barang seludup sebenar. Adakah ada sesuatu lagi di sini? Ya, ada lebih banyak emas dan ada lebih banyak berlian. Ya Allah, lihat benda itu emas sebenar saya rasa. Tengok saya kawan-kawan. Saya macam seorang gangster. Macam tunjuk barang-barang yang sangat mahal. Macam, saya akan teruskan dengan magnet ni untuk cari semua barang mahal ni kan? Ya. Jadi saya dah tahu lebih kurang lokasinya. Jadi di sini mungkin seluruh kapal terbang tu. Saya boleh rasa ada sesuatu pada magnet saya. Tapi ia rasa ringan dan mudah. Itu tak begitu menarik, tapi masih ada sesuatu. Ada sesuatu keluar dari, ya Allah, ini memang sukar dipercayai kawan-kawan. Kita jumpa GoPro bawah air. Jadi mungkin GoPro itu ada dalam kapal terbang. Mungkin ia merakam detik kemalangan itu dan kita boleh tahu punca kemalangan tersebut. Jadi mari kita cuba hidupkan ia. Okey, saya sedang membukanya. Ia berfungsi, bateri hampir habis, tapi saya nampak kita boleh tonton video itu. Jadi mari kita mainkan rakaman terakhir. Bro, aku nak beli Lambo baru untuk diri sendiri. Macam... Apa? Orang-orang tu nampak macam gangster. Mereka ada dalam kapal terbang dan tengah tunjuk lagak. Ya, aku dah cakap dengan kau. Orang-orang tu, gangster-gangster tu selalu tunjuk lagak dengan barang mahal sebab mereka penjenayah. Okey, jom teruskan tengok. Ini memang best. Tapi duit ni takkan jadi apa-apa pun. Haha, mana punya duit bro. Hey, aku ada sebut pasal bekas logam tu. Mungkin dua orang tu memang cari bekas tu sebab ia ada dalam pesawat itu. Dan sekarang dah tenggelam dalam air kan? Jom kita terus tengok. Aku dengan jet pribadi aku, kau rempuk dinding-dinding ni. Tak. GoPro tu dah habis bateri sekarang. Jom balik ke track pickup aku, okey? Jadi aku akan cas dia dalam track pickup aku, betul? Tapi sekarang, aku rasa kita kena ikut penyeludup-penyeludup tu. Sebab mereka dah pergi ke suatu tempat. Mungkin kita boleh jejak mereka dan dapatkan lokasi yang lebih menarik untuk aktiviti memancing magnet kita. Macam yang aku cakap di awal video tadi, tasik ni memang luas. Ia sangat besar. Jadi, kita kena ikut penyeludup-penyeludup tu untuk cari lokasi lain di mana kita boleh jumpa sesuatu yang menarik. Hey, tengok! Aku jumpa kereta tu. Ia betul-betul di sana. Ya. Itu kereta mereka. Okey, jom kita sorokkan track pickup kita kat sini. Aku rasa diorang tengah cari beg yang kita nampak dalam GoPro tu. Tapi korang, teruskan tengok sampai habis video tu. Sebab GoPro ni tengah dicas sekarang. Dan lepas tu kita akan tahu apa punca kemalangan tu. Apa yang berlaku di hujung video dari GoPro tu. Tapi sekarang, jom kita cuba intai diorang. Jom. Aku nampak ada dua orang. Salah seorang nampak macam bos atau sesuatu. Ya, dia yang bertanggungjawab. Dan dia suruh lelaki kedua tu buat sesuatu. Macam cari barang dalam air. Ya, dia langsung tak gembira. Mereka tak ada peralatan yang betul macam kita. Jadi mereka tak boleh keluarkan benda tu dari air. Dan saya pasti mereka sedang cari beg yang kita nampak dalam video dari GoPro tu. Dalam tu mungkin ada sesuatu yang sangat mahal. Baring-baring, mereka masuk semula ke dalam kereta. Tasik ini sangat besar. Jadi mereka mungkin cuba cari sesuatu di lokasi yang berbeza. Ya, mari kita lihat ke mana mereka pergi. Dan mungkin kita juga akan menjejaki mereka. Tapi mari kita periksa lokasi di mana mereka cuba dapatkan sesuatu. Mungkin kita akan lebih bernasib baik. Mari kita kembali ke truk. Jadi, mungkin kita boleh dapatkan lebih banyak barang seperti Rolex dan benda lain yang kita sudah jumpa. Jom. Jadi mereka sedang mencari sesuatu di sekitar sini. Saya rasa begitu. Ya, begitulah. Ya, seperti drone pertama yang kita gunakan. Saya rasa itu kapal terbangnya atau sebahagian-bahagiannya. Sekali lagi, ia tak bergerak. Rasa macam magnet saya tersekat. Jadi, kita gerakkan seluruh kapal terbang itu. Rasa macam saya matikan sesuatu, tapi masih ada sesuatu pada magnet saya. Ya, masih berat. Mari kita berhati-hati.
Kita berhati-hati. Ya, tengok berapa banyak buih yang keluar. Saya boleh nampak. Ia sudah keluar dari air. Wah, sesuatu daripada logam. Ya kawan-kawan, ya Allah. Saya dah cakap, itu bahagian kapal terbang. Apa ni? Wah. Itu adalah panel kawalan kapal terbang. Bayangkan betapa teruknya kapal terbang ini hancur berkecai. Itu disebabkan oleh hentakan air. Ini adalah elektronik di atas kapal. Ini nampak macam alat autopilot. Jom ambil benda tu dan cuba hidupkan. Jom! Kalau kita boleh hidupkan ia dengan apa cara sekalipun, kita boleh tahu jarak mungkin asal penerbangan ini. Sebab ini adalah autopilot. Saya ada sedikit kuasa dengan saya. Sudah tentu, ia ada dalam truk pickup saya. Ya, itu baterainya. Sudah tentu. Saya bukanlah seorang yang pakar elektronik, tapi saya tahu merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Kita perlu buang getah dari wire tu. Lepas tu kita kena sambungkan kuasa kat sini. Tengok, autopilot kita sedang dimuatkan. Kita boleh nampak macam mana kapal terbang ni sepatutnya terbang. Tengok! Wah! Dan laluan itu melalui zon larangan terbang. Apa ni? Itu satu lagi bukti bahawa itu adalah penerbangan membawa barang seluduk. Mereka sangka mereka tidak akan dikesan jika mereka melalui zon larangan terbang. Tapi zon larangan terbang bermaksud mungkin ada pangkalan tentera atau sesuatu. Jadi mungkin pesawat ini memang telah ditembak jatuh. Ia telah diletupkan oleh peluru berpandu dari pangkalan tentera. Tapi kawan-kawan, setakat yang saya tahu di lokasi-lokasi itu, berdekatan dengan tasik ini memang tiada pangkalan tentera langsung. Tiada apa-apa yang boleh meletupkan pesawat itu. Jadi, punca nahas pesawat itu masih menjadi misteri. Jadi, mari kita kembali kepada aktiviti memancing dengan magnet. Jadi, mungkin kita boleh dapatkan lebih banyak bahagian dari pesawat itu. Atau mungkin benda-benda lain yang mungkin ada kaitan dengan kisah pesawat penyeludup itu. Jadi, mari kita lihat apa yang ada di situ, di dalam rumpai air itu. Saya tak pasti sama ada sesuatu yang melekat pada magnet saya atau tidak. Tidak, ada sesuatu. Wah, apa ni? Ia nampak macam bahan letupan atau sesuatu. Ya Allah. Kawan-kawan, kalau kamu jumpa benda macam ni di mana-mana, jangan sekali-kali sentuh. Ia sangat berbahaya. Jadi itu memang ada kaitan dengan kartel atau penyeludup. Saya rasa kita kena ikut penyeludup itu. Perompak-perompak itu. Mereka pergi ke arah sana. Mereka mungkin tahu lokasi beg yang kita cari. Di sini ada banyak barang selundup, tapi kita masih perlu cari beg itu. Jadi, mari kita jejak mereka. Jom kawan-kawan, kita perlu teruskan siasatan kita dan cari orang-orang itu. Sebab saya rasa mereka tahu sesuatu. Tapi mereka tak boleh jumpa. Jom pergi. Cepat. Kita masih perlu ikut gangster-gangster itu ke lokasi lain di tasik besar itu. Mereka tinggalkan laluan itu dan saya akan jejak mereka. Di sana. Itu dia mereka. Apa yang mereka sedang lakukan? Orang-orang itu. Mereka sedang cuba mendapatkan sesuatu yang sangat penting dari dalam air. Mari kita tunggu sehingga mereka pergi. Dan mungkin selepas itu, kita boleh jumpa sesuatu yang penting. Mereka memang hijau. Mereka sedang pergi ke suatu tempat. Saya akan pergi ke kereta. Mari, mereka sedang pergi ke arah yang berbeza. Mereka sedang pergi ke hutan. Saya rasa mereka perlukan dahan yang lebih besar atau sesuatu. Ini peluang kita. Ayah, ini peluang kita. Kita ada had masa dan mereka mungkin bersenjata. Seperti yang saya beritahu awak, saya tinggalkan magnet saya di sana kerana kita jumpa bahan letupan. Tapi saya ada satu lagi sebagai ganti. Dan itu adalah magnet 3 serangkai. Inilah yang kita perlukan. Cepat semua. Sampai mereka balik, kita kena cepat. Mereka sedang mencari sesuatu. Sesuatu di sini, betul? Ya. Itulah dahan yang mereka cuba dapatkan. Jadi saya akan lemparkan magnet di situ. Dan mungkin kita boleh dapatkan sesuatu yang sangat bagus dan mahal.
Tapi kita kena cepat sebelum mereka balik. Jom. Saya harap tak ada bahagian kapal terbang di situ. Sebab kalau magnet saya melekat pada kapal terbang tu, kita memang tak akan dapat sebab ia akan tersekat. Kita dah nampak gelembung, ya, dan magnet saya sedang pegang sesuatu. Ia tak terlalu berat. Sebenarnya ia berat juga. Tak terlalu berat, tapi memang berat. Tunggu. Apa tu? Tak, magnet saya terlepas. Tapi saya dah dapat. Ya, itu beg bimbitnya. Itu beg yang kita cari, yang kita nampak dalam GoPro, kan? Korang, ia sangat berat. Dan ingat, kita kena pergi sekarang sebelum mereka balik. Jadi, ambil ia. Tolong saya. Pegang. Cepat. Jom. Ya, cepatlah bro, cepat. Oh, jom kita buka. Okey, korang dah sedia? Untuk tengok apa yang ada dalam beg yang kita cari. Apa ni? Itu 1, 2, 4. 4 ketul emas. Setiap satu seberat 4 kilogram. Ya Allah, 1 gram mungkin berharga $1,000. Tapi ini kira-kira 4,000 gram. Ini 4 juta dolar, lebih kurang. Ya Allah, dan tengok ada begitu banyak duit. Ada begitu banyak duit dalam beg itu. Apa pula ni? Kita dapat juga kunci dari BMW. Tapi saya tak tahu di mana keretanya. Mungkin juga di bawah air. Tapi tetap banyak betul barang. Ini memang layak untuk dapatkan like anda. Jadi tekan sekarang juga. Jom like video ini sebab ini memang gila. Saya pun tak pernah terfikir tentang ini. Jadi kita kena tinggalkan kawasan itu secepat mungkin. Tapi sebelum itu, masih ada satu perkara yang perlu kita buat dan kemudian kita kena tinggalkan tempat ini sekarang juga. Jom kita tengok video dari GoPro, okey? Jadi mari kita cepatkan, jom mainkan video terakhir yang kita mula tengok tapi tak habis lagi. Ya, bro. Jet pribadi aku. Ada 2 ekor kucing dalam tu. Oh, di skrin. Macam mana kau boleh lupa isi tangki? Kau ni bodoh ke? Kapten menjerit sesuatu tentang tekanan bahan api. Kau ingat tak? Kita asyik fikir pasal tekanan. Rupanya itu tekanan bahan api. Maaflah, bro. Aku betul-betul minta maaf. Kita melakukan apa yang telah kita... Apa hal ni? Mereka lupa isi tangki minyak. Apa masalah dengan mereka ni? Bro, apa maksud awak tadi? Saya tak tahu tentang awak. Tapi saya, ya Allah. Jadi kita boleh anggap yang gangster-gangster tu agak bodoh, kan? Wah, apa? Mereka kembali. Tidak, masuk ke dalam kereta. Cepat juru kamera, masuk ke dalam kereta, Mel. Cepatlah. Cepatlah, mari kita pergi. Ya Allah, ini memang gila. Kita jumpa beg yang mereka cari itu. Sekarang, barang-barang tu milik kita. Penyeludup Samseng tu memang bodoh. Kita jauh lebih bijak dan lebih bertuah. Sebab tu kita dapat semua barang mahal dan menarik tu. Ya? Yahoo! Kawan-kawan, kalau korang tengok video ni sampai habis, langgan saluran saya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk tekan suka, ya? Saya ada impian untuk capai 5 juta pelanggan. Dan langganan anda adalah sokongan yang terbaik. Saya akan bawa lebih banyak penggembaraan untuk anda. Anda akan bawa lebih ramai pelanggan untuk saya. Nama saya Slavs Adventures. Jumpa lagi.